Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana cara dia untuk korang top up account Settle menggunakan Boost. Okay, let's go. Pertama sekali korang buka dulu app Settle. Kemudian dekat bahagian sini korang klik top up. Klik top up yang atas ni. Dan dekat bahagian sini korang boleh pilih amount berapa yang korang nak top up. Minimum adalah RM3, okay. So saya nak top up RM10. Kemudian dekat top up method, korang tekan change. Dan korang boleh pilih Boost e-wallet. Kemudian klik top up. Dan dia akan bawa kepada korang punya account Boost. So macam saya ada lebih kurang baki 207. So make sure kalau korang nak top up guna account Boost, dalam account Boost tu memang dah ada duit lah. Okay, kalau tak ada duit, korang kena top up dulu account Boost. So just tekan pay now. Tekan next. Dan tekan tap to pay here. So automatic daripada RM74 dia dah jadi RM84.24. Jadi itu saja guys cara korang nak top up account Settle menggunakan Boost. Oh by the way guys, kalau korang masih belum ada lagi account app Settle, korang boleh download dulu account app Settle yang ini guys. Okay, tekan open dan download macam biasa. Lepas dah download, korang boleh register dan korang boleh masukkan kod GTZ2. Okay, so bila korang daftar guna GTZ2 ni, korang akan dapat RM7 dan saya pun akan dapatlah RM7 sekali. Okay, itu sajalah. Okay, kalau korang berminat, korang just masukkan je lah GTZ2. Terima kasih. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.